Lihat, 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 lihat. Ketua Pemimpin DAP koyak dengan pembohongannya. Pada 24 Februari lalu, Anthony Loke berkata DAP desak RCI, Suruhanjaya Siasatan Diraja, pada mesyuarat Kabinet berhubung SPIM bersekongkol dengan korporat mafia. Namun, 3 minggu kemudian, Anthony Loke berubah pendirian. Dia berkata, walau tiada RCI, tapi dia janji DAP akan terus pantau kes korporat mafia. Oi, Loke! Apa kau cakap ini? Dalam tempoh 3 minggu, kau mempunyai 2 pendirian yang berbeza. Asyik memberdayakan kita. Inilah namanya manusia seperti pimping di lereng bukit. Di mana prinsip anti rasuah dan bantah salah guna kuasa yang diperjuangkan oleh DAP selama berdekat-dekat? Hilangkah prinsip itu? Tidak dapat dicarikah? Ataupun sebenarnya DAP langsung tiada prinsip itu? Mau cari di mana?